Maka soalan-soalan khusus juga ditanya pada Datuk Seri Najib. Jika dia mempunyai apa-apa saham di dalam TIA, tiada. Mengenali sesiapa secara peribadi dalam TIA, tidak ada. Adakah dia mempunyai apa-apa perniagaan yang mungkin terkait dengan TIA? Tidak ada. Pada masa tersebut, CEO pada TIA ialah Syahrul Azral, yang kemudiannya menjadi CEO kepada 1MDB, dan penasihat kepada TIA ialah Jolo. Maka dua individu ini adalah dalang di sebalik apa yang berlaku kepada TIA ini. Kemudian datang pula seorang lagi saksi yang dibawa, iaitu Tan Sri Noh Omar, yang merupakan mantan Menteri Kabinet pada masa tersebut. Tan Sri Noh memberi keterangan bahawa mengesahkan keputusan yang dibuat oleh Kabinet pada 12/12/2008 pada masa itu, dan arahan Kabinet untuk Datuk Seri Najib mengemukakan, membentangkan satu memorandum. Bila ditanya kepada Tan Sri Noh, adakah Datuk Seri Najib mempunyai kepentingan? Jawapan Tan Sri Noh ni agak menarik. Beliau kata, memorandum yang dibentangkan oleh Datuk Seri Najib itu datangnya 4 bulan kemudian selepas arahan Kabinet. Kata Tan Sri Noh, selalunya kalau Kabinet memberi arahan, biasanya Menteri akan mempercepatkan kelulusan pembentangan sesuatu memorandum untuk mendapat kelulusan. Tetapi dalam kes memorandum yang dibentangkan oleh Datuk Seri Najib ni, dia mengambil masa 4 bulan. Kalau Datuk Seri Najib mempunyai kepentingan, menurut Tan Sri Noh, pastinya dia akan mempercepatkan pembentangan memorandum tersebut kerana ia memihak kepada kepentingannya. Jadi Tan Sri Noh mengatakan pada penilaian beliau, Datuk Seri Najib tidak mempunyai kepentingan dalam perkara ini. Ditanya oleh Timbalan Pendakwa Raya kepada Tan Sri Noh sama ada Datuk Seri Najib ada kepentingan, dia menjawab tidak ada kepentingan. Dan dia kata, dia bertanya balik dengan Timbalan Pendakwa Raya, kenapa pula Datuk Seri Najib nak ada kepentingan? Maka Timbalan Pendakwa Raya pun memperjelaskan, dia kata tak, ini cuma soalan saya sebab salah satu elemen yang perlu dibuktikan oleh pihak pendakwaan ialah Datuk Seri Najib mempunyai kepentingan. Maka Tan Sri Noh menjawab tak ada, tidak ada kepentingan. Untuk memperkukuhkan lagi perkara ini, pihak pembelaan telah memanggil seorang lagi saksi, iaitu Yang Teramat Mulia Tengku Rahimah. Tengku Rahimah binti Sultan Mahmud. Beliau adalah merupakan adinda kepada Sultan Mizan. Kehadiran Tengku Rahimah adalah untuk mengesahkan bahawa kewujudan TIA ini adalah diilhamkan oleh Sultan Mizan, dan bahawa penasihat kepada Sultan Mizan pada masa tersebut berhubung dengan penubuhan TIA ini adalah Jolo, dan Syahrul Azral adalah CEO kepada TIA. Ditanya soalan adakah Datuk Seri Najib terlibat pada masa itu, dia kata tidak ada penglibatan. Bahkan beliau menyangkal bahawa Datuk Seri Najib mempunyai peranan di dalam penubuhan TIA. Kemudian ditanya pula siapa punya cadangan supaya TIA mendapat government guarantee daripada kerajaan. Cadangan ini datangnya daripada Jolo kepada Tunku Mizan. Jadi Tunku Mizan membawa perkara ini kepada Tun Abdullah Badawi, mencadangkan boleh atau tidak kerajaan memberi government guarantee kepada TIA. Maka lengkaplah cerita kita bahawa sehingga setakat itu tidak ada kepentingan Datuk Seri Najib dalam TIA. Tetapi dalam pertuduhan yang dibawa terhadap Datuk Seri Najib, salah satu perkara yang dikatakan telah dilakukan oleh Datuk Seri Najib di mana beliau mempunyai kepentingan ialah mendapatkan government guarantee kepada TIA. Kemudian ada juga aspek ini dibincangkan. Kalau Datuk Seri Najib mempunyai kepentingan di dalam TIA, perkara kedua yang dibawa oleh pihak pendakwaan, ya, berhubung dengan TIA ini ialah bahawasanya
TIA ini kemudiannya di atas memorandum yang disediakan oleh Datuk Seri Najib sebagai Menteri Kewangan mencadangkan supaya kerajaan pusat mengambil alih TIA dan menjadikannya 1MDB. Tan Sri Mazidah, sekali lagi keterangan Tan Sri Mazidah diguna pakai oleh mahkamah, di mana Tan Sri Mazidah mengatakan bahawa Datuk Seri Najib telah menghadiri mesyuarat kabinet yang diadakan pada 29 Julai 2009. Datuk Seri Najib telah membentangkan nota jemaah menteri bertajuk Nota daripada Menteri Kewangan Penubuhan Malaysian Investment Berhad yang dipersetujui, yang ditandatangani oleh Datuk Seri Najib dalam kapasitinya sebagai Menteri Kewangan. Kemudian yang ketiga, meluluskan pengambil alihan TIA oleh kerajaan pusat dan seterusnya menukar nama TIA kepada One Malaysia Development Berhad. Menurut kata Tan Sri Mazidah, perkara-perkara ini telah dilakukan oleh Datuk Seri Najib pada 29 Julai 2009 dan mahkamah hanya mengambil pakai keterangan-keterangan ini untuk dapatan prima fasinya. Tetapi apa sebenarnya yang berlaku? Sebenarnya setelah kerajaan memberi jaminan kerajaan kepada pinjaman 5 juta ini, TIA menghadapi masalah dalaman. Berlaku pergelutan kuasa di antara pengurusan dan Menteri Besar Terengganu Incorporated. Pergaduhan ini membawa kepada pemecatan Syahrul Azral sebagai CEO dan sebagainya. Maka Tuanku Mizan merasakan bahawa tidak boleh berterusan dalam keadaan ini. Datuk Seri Najib ada berbincang dengan Tuanku Mizan selaku Menteri Kewangan. Perlu diingat, Menteri Kewangan mesti selalu berbincang kerana kerajaan mempunyai kepentingan, kerana kerajaan telah memberikan jaminan kerajaan sebanyak atas pinjaman sebanyak 5 bilion. Maka cadangan yang diangkat dan disokong oleh Datuk Seri Najib sebagai penyelesaian masalah TIA ini ialah supaya Menteri Besar Terengganu Incorporated mengambil kawalan sepenuhnya ke atas TIA dan meneruskan operasinya. Ini cadangan Datuk Seri Najib, bukan untuk diambil alih oleh kerajaan pusat seperti yang didakwa oleh Tan Sri Mazidah. Maka selepas pinjaman sudah diberikan, ada satu episod yang menarik perhatian kita. Permohonan daripada TIA supaya keperluan untuk mereka memberi letter of comfort ataupun satu bentuk aku janji untuk membayar semula diabaikan oleh kerajaan. Kerajaan, artinya TIA meminta supaya kerajaan pusat mengabaikan keperluan meminta surat aku janji untuk bayar balik ini daripada TIA. Datuk Seri Najib mengarahkan kementerian untuk menulis surat mengatakan tidak bersetuju untuk mengabaikan, bahkan menuntut supaya TIA memberi letter of comfort ini. Kalau Datuk Seri Najib ada kepentingan di dalam TIA yang beliau tahu akan menjadi 1MDB, maka sudah tentu Datuk Seri Najib akan mencadangkan supaya letter of comfort ini diabaikan. Tidak perlu beri aku janji, lebih mudah untuk tidak membayar balik pinjaman yang mana kerajaan pusat yang akan menanggung pinjaman ini. Tapi tindak tanduk Datuk Seri Najib menunjukkan bahawa beliau sebenarnya tidak mempunyai kepentingan langsung di dalam TIA. Akhirnya apa yang berlaku ialah di atas cadangan Tuanku Mizan dan ketika itu Syahrul Azral sudah dibawa balik kembali menjadi CEO. Walaupun jawatan CEO beliau digantung pada masa itu, beliau telah menulis surat dan mencadangkan supaya kerajaan pusat mengambil alih. Surat ini sekali lagi dibawa kepada kabinet dan satu memorandum diperlukan untuk membincangkan sama ada kerajaan pusat mahu mengambil alih TIA. Memorandum ini
disediakan oleh Kementerian Kewangan di atas arahan Kabinet sekali lagi. Tetapi pada masa keputusan Kabinet dibuat untuk mengambil alih TIA daripada MBTI, daripada Menteri Besar Terengganu Incorporated, dan menukar namanya kepada 1MDB, Datuk Seri Najib tidak menghadiri mesyuarat Kabinet tersebut. Mesyuarat tersebut dipengerusikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Timbalan Perdana Menteri. Sebab itu Datuk Seri Najib selalu bertanya, apakah kepentingan beliau di dalam hal ini? Kerana Datuk Seri Najib mengatakan dia tidak mempunyai apa-apa kepentingan. Sesungguhnya TIA ini adalah ilham Tuanku Mizan, cadangan untuk memberi jaminan kerajaan datangnya daripada Tun Abdullah Ahmad Badawi, keputusan untuk memberi jaminan kerajaan datangnya daripada Kabinet, dan keputusan untuk mengambil alih TIA ini adalah keputusan yang dibuat oleh Kabinet setelah TIA menghadapi masalah. Dan mesyuarat yang mempengerusikan pengambil alihan ini serta juga penukaran nama kepada 1MDB dipengerusikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi sekurang-kurangnya dua perkara yang dikatakan telah dilakukan oleh Datuk Seri Najib yang mana beliau mempunyai kepentingan di dalam pertuduhan pertama kes 1MDB ini telah disangkal melalui keterangan saksi-saksi yang dibawa oleh pihak pembelaan. Kita ikuti pembelaan, kita ikuti hujahan seterusnya pada esok hari.